Sekejap, tarik nafas dalam-dalam. Jom kita persoalkan sikit cerita menakutkan yang kita selalu dengar ni. Betul ke ini pengakhiran ceritanya? Atau ada sesuatu yang sangat-sangat penting yang kita terlepas pandang selama ni? Jawapannya, tidak sama sekali. Inilah hakikat sebenar yang anda perlu pegang. Kolesterol tinggi bukan hukuman mati. Ia cuma satu keadaan kesihatan. Pernah tak doktor cakap kolesterol anda tinggi? Tiba-tiba rasa macam dunia nak gelap kan? Kepala terus penuh dengan macam-macam fikiran yang menakutkan. Tapi, jangan risau. Dalam kupasan kali ini, kita akan tukar rasa takut tu jadi satu plan tindakan yang jelas di mana anda yang pegang kawalan sepenuhnya. So, dari mana datangnya rasa takut yang mencengkam ni kan? Selalunya, ia bermula dengan satu ayat yang simple je. Satu mitos yang dah lama menghantui fikiran ramai orang. Dengar ayat tu je dah rasa seram sejuk. Ringkas, padat dan bunyinya macam satu hukuman mati yang tak boleh dirayu langsung. Macam dah tak ada harapan. Yelah, lepas dapat je diagnosis tu, kepala terus jadi blur. Doktor sebut pasal statin, LDL, atherosclerosis, macam-macam istilah yang kita pun tak faham. Bila tak ada penjelasan yang jelas, memang cukuplah untuk buat sesiapa pun jadi panik dan rasa macam, dah lah, give up je lah. Okey, kita berhenti sekejap, tarik nafas dalam-dalam. Jom kita persoalkan sikit cerita menakutkan yang kita selalu dengar ni. Betul ke ini pengakhiran ceritanya? Atau ada sesuatu yang sangat-sangat penting yang kita terlepas pandang selama ni? Jawapannya, tidak sama sekali. Inilah hakikat sebenar yang anda perlu pegang. Kolesterol tinggi bukan hukuman mati. Ia cuma satu keadaan kesihatan. Dan perkataan ajaib kat sini ialah boleh dikawal. Dua perkataan ini, ia mengubah segala-galanya. Sebab ia alihkan kuasa dari penyakit tu kembali kepada anda. Dan, yang paling penting, anda tak lalui benda ni sorang-sorang. Ramai sangat ramai orang kat luar sana yang dah berjaya turunkan kolesterol dorang dari paras yang bahaya kembali ke paras normal. Ini bukan cerita dongeng tau. Ini realiti yang boleh dicapai. So, macam mana dorang buat? Apa rahsianya? Sebenarnya mudah je. Ada satu formula yang memang terbukti berkesan. Anggap je ni macam peta untuk anda ambil alih semula kesihatan anda. Formulanya cuma ada dua benda. Ilmu campur konsisten. Itu je. Jom kita mulakan dengan bahagian pertama dulu. Asas kepada segala-galanya. Ilmu. Bila sebut pasal ilmu, jangan risau. Anda tak payah jadi pakar perubatan pun. Maksudnya cuma, anda perlu faham beberapa perkara asas yang praktikal tentang apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam badan anda sendiri. Okey, bayangkan salur darah kita ni macam lebuh raya. LDL atau kolesterol jahat ni, dia macam lori-lori pengantar barang. Penting, tapi kalau banyak sangat, lebuh raya tu akan jam, tersumbat. Manakala HDL, kolesterol baik pula, dia macam kru pembersihan lebuh raya. Tugas dia, kutip kolesterol yang berlebihan tu dan bawa balik ke depo untuk diproses. Simple kan? Yang ni pula bahagian yang selalu buat ramai orang terkejut. Selama ni kita risau sangat nak makan telur, makan udang kan. Tapi kajian-kajian terkini tunjuk penjahat sebenar yang buat lebuh raya darah kita sesak selalunya bukan kolesterol dari makanan. Sebaliknya puncanya adalah lemak tepu dan lemak trans yang banyak dalam makanan proses, benda bergoreng dan pastry-pastry sedap tu. Jadi, bila kita dah kenal penjahat, jom kita kenal pula wira-wira kita. Makanan macam oat yang bertindak macam span sedut kolesterol keluar. Ikan berlemak macam salmon atau kalau nak jimat, ikan kembung pun bagus. Dan kekacang macam badam. Nampak tak? Inilah contoh ilmu praktikal yang anda boleh terus guna. Baik, bab ilmu kita dah faham sikit. Sekarang, jom kita masuk komponen kedua. Yang ni selalunya part paling mencabar. Tapi kat sinilah keajaiban sebenar berlaku. Konsisten. Tolong ingat mesej penting ni ya. Konsisten. Tak bermakna anda kena jadi sempurna 100%. Ramai orang gagal sebab diorang fikir macam tu. Tercik sikit, terus rasa gagal. Bukan. Konsisten yang sebenar ialah kebolehan untuk kembali ke landasan yang betul selepas kita tergelincir. Hari ni termakan kuih 3 ketul, tak apa, esok kita mula balik. Dan ini satu contoh nyata yang sangat best. Ada seorang pesakit ni, dia tak ubah seluruh hidup dia 180 darjah tau. Dia cuma fokus pada dua benda kecil je. Satu, tukar sarapan biskut manis kepada oat. Dua, berjalan kaki 15 minit setiap hari. Itu je. Dan hasilnya?
Lepas 6 bulan, buat 2 benda kecil tu je secara konsisten, bukan setakat bacaan kolesterol dia turun mendadak, tapi yang lebih penting, keyakinan diri dia pulih. Dia sedar, aku boleh kawal benda ni rupanya. Itulah kuasa tindakan kecil yang dibuat berterusan. Okey, kita dah ada formula, ilmu dan konsisten. Sekarang, tiba masanya untuk kita bongkar apa sebenarnya musuh yang kita sedang lawan selama ni. Selama ni kita asyik fokus kat nombor dalam report darah tu kan. Tapi kalau nombor tu cuma satu petunjuk, satu simptom. Jadi, apa musuh yang sebenar-benarnya? Dan inilah jawapannya. Poin paling penting dalam keseluruhan perkongsian kita. Musuh sebenar kita bukanlah kolesterol itu sendiri. Musuh sebenar kita ialah gabungan 2 sikap yang bahaya. Tak tahu dan tak buat apa-apa. Inilah bahaya yang sebenar. Nak bagi senang faham, anggap je diagnosis kolesterol tinggi tu macam penggera kebakaran yang bunyi bising. Penggera tu sendiri tak bahaya kan? Dia cuma bagi amaran. Yang betul-betul bahaya ialah bila kita dengar penggera tu tapi kita buat tak tahu, kita abaikan je. Itu yang bahaya. Jadi, mesej utamanya, anda yang pegang steering kereta kesihatan anda. Diagnosis ni bukan titik nokta. Sebaliknya, ia adalah titik permulaan babak baru. Satu peluang untuk anda jadi pengarah kepada cerita kesihatan anda sendiri. Jadi, inilah ringkasan perjalanan kita. Kita mula dengan mitos yang menakutkan. Lepas tu kita sedar realitinya ialah ia boleh dikawal. Kita bongkar musuh sebenar iaitu sikap tak buat apa-apa. Dan sekarang, kita ada strategi untuk menang. Ilmu yang betul digabungkan dengan tindakan yang konsisten. Kita dah ada formulanya. Kita dah ubah cara pandang kita terhadap masalah ni. Jadi sekarang, soalan terakhir ini untuk anda. Apa satu langkah paling kecil dan praktikal yang anda boleh ambil hari ini? Bukan esok, hari ini untuk mulakan perjalanan anda. Mungkin sekadar Google satu resipi sihat atau mungkin cuma letak kasut sukan depan pintu. Fikirkan, apa langkah pertama anda?